Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Guru Wan Ismail. Bertemu lagi kita dalam video perkongsian tentang senjata tradisional silat Melayu, iaitu kerambit. Jadi berada di depan saya ini adalah kerambit rekaan tradisional tanah Melayu lah. Okey, mana dibuat dengan cara tradisional, masih lagi menggunakan putih, tidak menggunakan patri dan juga sebagainya lah. Okey. Jadi dalam pembelajaran saya tentang kerambit ini, ada 3 cara pegang kerambit. Dan ketiga cara itu ada fungsi dan ada tekniknya yang tersendiri. Dan siapa yang nak guna teknik tu bergantung pada kesesuaian. So dari segi taktikalnya, tuan-tuan nak pegang cara macam mana daripada 3 jenis cara tu bergantung pada tuan-tuan. Jadi kita ada 3 pilihan. So yang pertama ialah saya panggil pegang sauk, ataupun seperti biasa kita buat lah. Jadi biasanya saya akan genggam penuh. Okay. Jarang saya letak macam ni, sebab saya takut nanti tak kemas, kerambit terkeluar pada tangan. Jadi genggam mesti ke kemas dan selesa. So reka bentuk kerambit sangat penting. Jadi kalau tuan-tuan tengok, ini pertama. Yang kedua ialah saya menukar kedudukan jari saya jadi macam ni. Ini yang kedua. Ini dipanggil kaedah cangkuk. Cangkuk ni pun ada 2 kedudukan. Satu menggunakan jari tengah dan satu lagi adalah menggunakan jari kelingking. Jadi terpulang pada tuan-tuan nak guna macam mana. Dan seterusnya, macam mana kita nak balik pada kedudukan asal balik. Jadi kalau kita pusing saja, dia akan jadi macam ni lah. Okey, dapat pusing dan pusing dan pusing. Okey, kalau nak belajar, nanti insya-Allah pada bulan Mei nanti 2025 saya akan buat seminar kerambit dan tuan-tuan akan belajar macam mana nak guna kaedah layang, sauk ni dan sebagainya, dan macam mana nak menukar pegangan kerambit ni. So dapat okey, jadi ini yang saya belajar dan ini yang saya akan perturunkan pada tuan-tuan nanti insya-Allah. Jadi apa-apa boleh hubungi nombor yang saya letakkan di bawah tu. Jadi tuan-tuan boleh daftar kat situ ataupun bertanya tentang permainan kerambit ni lah. Tapi digalakkan datang ke seminar dan belajar. Jadilah pewaris ilmu permainan kerambit ini sebagaimana yang mengikut sanad yang betul. Okey, sehingga berjumpa di video akan datang. Terima kasih.